Hari ni kita ada satu MacBook Air M2 yang penuh dengan cap jari and ada masalah tak boleh on. So kita kena check kenapa. Untuk check aku cocok dia punya charger untuk tengok sama ada power masuk ke tak. And bila cocok charger, lampu charging tu tak menyala. Bila check dekat dia punya meter, ikutkan power yang masuk tu 5 volt je. Dia sepatutnya naik sampai 19 volt. Lepas tu buka dia punya casing bawah. And aku actually suka design MacBook ni sebab dia memang nampak kemas. Cuma yang tak bestnya kalau nak keluarkan dia punya board, kena buka semua skru yang ada. Lepas dah buka semua skru, baru boleh keluarkan dia punya board. So sebesar-besar MacBook ni, motherboard dia besar ni je. Lepas tu buka pula dia punya metal casing, and then baru boleh nampak komponen-komponen yang ada dekat dia punya motherboard. So walaupun nampak kemas, tapi nak buka tu memang agak leceh lah. Dan aku cocok balik charger untuk bagi power masuk ke dia punya motherboard, and guna thermal camera untuk cari mana komponen yang panas. So komponen yang panas tu komponen yang rosak lah. And terus jumpa. So komponen yang panas tu actually dia punya capacitor. Yang tak bestnya capacitor yang rosak tu betul-betul dekat dengan dia punya processor dengan dia punya power chip. So untuk repair benda ni aku kena extra careful supaya tak rosakkan dia punya power chip and juga tak rosakkan dia punya processor. Disebabkan saiz motherboard ni agak kecil, so kalau tersilap sikit je boleh rosak komponen yang lain. Ok, aku dah siap tukar capacitor yang baru, so aku akan pasang balik semua and aku akan test. And don't worry, thermal paste pun aku akan gantikan dengan yang baru. So ni aku dah siap pasang balik semua, so now aku akan test. Cocok balik dia punya charger. Ok, kalau ikutkan nampak tak lampu oren tu dah menyala. And dah boleh on. So just replace satu capacitor yang rosak, MacBook ni terus boleh pakai macam biasa.